Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah telah menentukan pemberian nikmat-nikmatnya ke atas tiap-tiap sesuatu. Maka jika kamu membunuh, hendaklah dilakukan dengan sebaik-baik cara. Apabila kamu hendak menyembelih, maka lakukanlah dengan sebaik-baik cara. Dan hendaklah seseorang daripada kamu menajamkan pisaunya untuk menyembelih, serta memberi kerehatan kepada binatang yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran hadis: Islam mengajar umatnya supaya menanam perasaan kasihan bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan. Semasa melakukan hukuman bunuh, sekalipun kepada binatang, hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyeksakannya. Cara menyembelih yang baik ialah dengan menajamkan pisau dan memberi kerehatan dan keselesaan kepada binatang yang hendak disembelih. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat ambil iktibar dan kita amal dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi.